Anak siapa lah ni? Ni anak siapa ni? Kamu anak siapa? Abang. Anak abang. Sekejap bila aku kahwin. Alright, so hari ni aku nak masuk dalam ni. Tengok haiwan. Tiket untuk 2 orang. Haa. Pakai wristband tau, so abang boleh keluar masuk sampai 11.40 malam. Sampai 11.40. So, jangan koyak, jangan hilang lah. Kalau koyak Saya tak cepat koyak. Wristband ni jangan koyak. Oh, wristband je jangan koyak. Okey, okey. Jom. Ya. Tinggi ya. Wih, tinggi ni. Tak boleh, takut ni. 1, 2. Macam ke? Abang pula. Pasir, ada pasir sini. Pasir dia boleh main ke? Aku takut dia melekat dia kat kaki aku ni. Dia tak lekat ke? Aduh, sakit kepala aku. Aku terantuk. Pasir tu. Buat macam ni. Ha. Ya, lampu-lampu. Jatuh. Jangan cepat. Oh, takut. Sini. Tak apa. Apa ada? Selamat. Cepat. Tak adalah. Dia tak jatuh pun. Okey, cuba tunggu bawah kejap. Abang pergi masuk jap. Abang tengok dulu. Yo, ada macam-macam ni. Cuk, tengok ni, Cuk. Ada benda ni lah. Ada belon tu. Macam-macam ada. Tingkat atas pun ada juga ke? Ha, bola ada bol. Ha. Takut. Alah, jom. Mayagi. Anak siapa lah ni? Ni anak siapa ni? Kamu anak siapa? Abang. Anak abang. Sekejap bila aku kahwin. Ya, pergi sana. Ada pasir lah. Wah. Masuk ke pasir. 1, lagi. Okey, 2, 3. Okey, buka. Belum. Aku yang lihat main benda ni. Ingat je, budak-budak je. Dewasa jangan main Aku seorang je boleh main dalam benda ni. Aku seorang je dengan anak-anak. Okey. Buka. Oh ya. Macam mana, best tak?